Yo guys, I'm Reef. I'm a US rapper, yeah? The ears, we don't fit in an SUV. SOS, somebody rescue me. Rapper Malaysia, salah. Hai, saya Hazan. Saya rapper Keluang Johor brah. Nasib atau takdir kita harus telan. Ibazalah sempit dan beliku tetap perlu jalan. Kau takkan tahu apa kat depan, so hati-hati bila mula jalan. Perhatikan sebanyak ulama mahu jadi kawan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Syed Muhammad Rifai Wafa. Dikenali sebagai Ken Reef ataupun Reef ataupun Reef Wafa. Ikut korang yang mana selesa. Tapi kalau lagi selesa panggil B lah. Ya, aku tahu. Cringe kan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sangka dapat masuk dalam YouTube Reef. Alhamdulillah, it's an honor, to be here and just to be here already an honor lah for me. Ulang-ulang itu ayat tu. Pada sama maksud kan. Saja nak screen time lebih. Sebab saya jarang buat konten. Nama saya seperti yang semua orang tahu, Nur Nazra Abdul Samad, atau lebih mesra disapa sebagai Little Zan. Lil Zan Pip Skia. Panjang sikit nama saya, tapi benda-benda macam itu saya suka. Of course, partnership aku adalah Hazan. And then, first of all, thank you Abel sebab bagi Hazan. Sebab bagi aku, Hazan ni dia ada satu karakter yang unik. Means like, dia lain daripada lain. So, dia unik. That's why aku cakap unik. And then, aku rasa teringin untuk berpartner dengan dia. And aku teringin nak buat apa yang boleh buat dengan dia. Means like, something yang maybe tak ada dekat orang lain. Yang ada, benda tu ada dekat dia. Jadi saya dapat partnership dengan Rifai Wafa. Sebelum ni dia berpartner dengan wanita-wanita IITM yang lain lah. Macam yang korang tahu, sebelum ni partnership Rif, Najla, Aina dengan siapa? Dengan Capik, ya. Saya agak gerun untuk menjadi partner seterus dia, sebab saya tengok dia punya perangai dengan saya sangat-sangat kontra lah. Kadang-kadang saya tengok dia jenis yang bukan cakap benda penting, yang penting cakap. He is such a yeper, geng. Saya jenis yang memang tenang, relax. Bila datang dia cakap-cakap popam. Saya agak tak selesa pada mulanya, agak tidak menggemari. Tapi inilah yang dikatakan destiny, takdir. Abel Alif pun mungkin tak fikir panjang agaknya. Main taram je Abel. Abel dia kalau main taram memang gitulah. Agak susah juga sebenarnya untuk interact ataupun nak menjayakan konten tu dengan Azan. Sebab apa? Sebab Azan ni dia perlukan someone yang kelakar ataupun yang bagi dulu, atau baru dia boleh bagi balik. Faham tak? Tapi aku tak ada benda tu. Tapi itulah cabaran dia sebenarnya. Maybe aku perlu belajar juga benda tu at the same time. And then kita tengoklah macam mana how it goes. Okay. Tapi Alhamdulillah, saya cakap ni bukannya saya nak merendahkan Rif, tidak. Saya pandang dia ni ada satu, ni saya describe sikit lah tentang Rif. Ni jujur ikhlas daripada hati saya. Saya memandang Rif ni sebagai seorang yang dia ada keunikan dia sendiri. Dia ada niche dia yang tersendiri. Dia ada konsep dia yang tersendiri. Cuma mungkin belum dapat dicongkel lagi dalam AI team ni. Biasalah, kami berdua pun budak baru lagi. Orang kata selok-belok YouTube, selok-belok nak meminati, selok-belok nak memikat hati penonton ni pun kita masih belum tahu lagi. Jadi saya rasa Rif ni dia okey. Untuk saya partner dengan dia, saya bersyukur, saya gembira, saya terima je, saya sangat-sangat okey, tak ada masalah. Dan saya rasa Rif ni dia jenis yang boleh masuk air juga. Saya rasa dia boleh borak-borak benda-benda yang bukan-bukan juga. Bukan-bukan tu bukan-bukan yang bukan-bukan tu tau. Dia bukan-bukan yang bukan-bukan. Tapi bukan-bukan. Faham? Satu speciality juga ada dekat Wazan ni sebenarnya. Dan nama pun kau dengar, nama partnership tu pun dah style Wazan.
And then kau tahu, dia siap ajar aku satu signature untuk wazan tau. Style weh. Ya, kau tengok aku buat. Okay, ni signature dia kau hantar ya. Ni W. Yeah. There you go. Tapi sumpah aku masa azan bagi kat aku tu aku rasa macam damn, that's good. I'm not gonna lie, that's good. So kita pakai. So kita pakai. Yang lain tak ada. Dia tinggi, handsome, kacak, bergaya, rapper, hip hopper, grasshopper, semua dia. Suara dia sedap. Ya. Saya paling sebelum ni saya tak banyak interaction dengan Rif sebenarnya, tak banyak bual, tak banyak borak. Tapi yang saya tahu dia pandai nyanyi dan suara dia sangat-sangat sedap didengar. Itu saya rasa kelebihan dia yang lain lah. Itu kelebihan yang orang kata semua orang tahu. Jadi itu saja daripada saya. Part description tentang Rif. And untuk nyanyian pula kan, Hazan pun okey apa. Suara dia sedap apa. Kan? Memang aku tak tahu macam mana flow dia nanti. Bila konten nyanyi kat konten Habib, aku tak tahu. Kita tengok je nanti kat konten Habib nanti, InsyaAllah kalau ada. Kan? So Hazan ni pun dia ada speciality suara. And aku tak tahu lagi sekarang ni. Aku rasa aku dah banyak kena hafal lagu-lagu lama sebenarnya. Aku rasa dia ni lagu-lagu lama ni. Aku Gen Z tau. Aku banyak lagu. Aku kan nak cakap aku ni Gen Z, tapi memang aku Gen Z. Aku tahu lagu-lagu yang baru, lagu-lagu. Kalau lagu orang putih dia boleh bawa aku on weh. Lagu lama-lama orang putih aku on. Tapi kalau lagu lama-lama Melayu aku macam ambil. Sebab aku jarang dengar. So that's why aku tak hafal. My bad. Yeah. Harapan saya untuk partnership kali ni, semoga partnership kami ni orang kata menconteng batik di kain canvas yang Abel dah sediakan lah. Harapnya Wazan ni tak menconteng arang di muka Abel, tapi menconteng batik di kain yang Abel dah sediakan. Macam gitu. And harapan untuk partnership Wazan ni, aku pun tak berani nak cakap lebih. Sebab kalau kau tengok pun dekat YT channel aku pun tak banyak view sangat pun. Tapi aku tetap nak usaha. Dan kita kena, walaupun penat usaha, kita kena tahu yang hasilnya akan datang nanti, InsyaAllah akan dapatlah apa yang kita nak. And then dengan Hazan ni aku akan try something new. Kita tengok macam mana. Maybe akan ada sweet sikit, maybe akan ada friendship sikit, maybe ada. Aku nak try banyak Okay, ini satu lagi pun banyak lah kita ada plan juga. Tapi kita tak tahu, kita hanya mampu merancang, tapi tak tahu jadi ke tak konten tu. So kepada Rif, aku nak ucapkan terima kasih sebab engkau tak bantah apa yang Abel dah decide. Sebab aku nak sebenarnya kalau set aku nak bantah mula-mula. Tapi okey lah engkau tak bantah. Sebab kalau kau bantah, aku bantah, tak adalah Wazan ni. Tapi semoga kau lebih bersemangat. Semoga kau lebih yakin dengan diri sendiri, dengan kebolehan kau. Jangan rasa rendah diri. Aku ni bukan siapa-siapa pun. Walaupun kau dengar nama aku Hazan, tak ada apa sangat pun. Aku pun tak pandai sangat dalam bidang YouTube ni. Kita belajar sama-sama, kita try sama-sama. Selagi ada masa, selagi Wazan ni masih ada, kita buat je lah apa yang terbaik yang kita boleh buat. Apa-apa pun untuk Azan, thank you sebab sudi terima lelaki ataupun jejaka yang cringe macam ni. Yang aku harap kau boleh terima. Walaupun kau tak suka benda tu, aku dah tahu kau tak suka benda-benda cringe ni. Tapi sorry to say, I'm gonna give it to you. Okay? Aku akan bagi juga kat kau. Aku nak tengok reaction kau. Okay? And then bukan aku je nak tengok. Diorang semua pun nak tengok. Okay? Semoga Wazan ni maju jaya lah, insyaAllah. So untuk Azan, all the best. Kita akan buat yang the best. And good luck untuk kita punya Wazan. Let's go bro. Yeah? Yeah. Okay? So itu saja daripada saya. Suruh papan, tarik papan. Kembali lagi dalam. Bye. Susah nak bangun.